Pertamanya, kita semua tahu bahawa terdapat beberapa pihak yang telah salah tafsir sama ada secara sengaja maupun secara tidak sengaja berkaitan perjuangan gerakan ini dan tujuan himpunan tersebut. Kita semua faham dan kita semua tahu dan kita semua ikhlas perjuangan ini adalah untuk menegakkan kedaulatan undang-undang. Tapi ada juga antara rakyat Malaysia yang sengaja ataupun tidak sengaja mengelirukan dengan membuat laporan kononnya ada hasutan untuk mencederakan keadaan orang-orang yang bukan Melayu. Padahal antara yang membuat pergerakan ini pun ada yang bukan Melayu. Jadi perkara ini boleh dijaga. Tapi Alhamdulillah, sebab perkara ini adalah perjuangan untuk menegakkan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Pejuang-pejuang sebenar tidak sepatutnya mencari alasan untuk mengelak daripada tindakan walaupun ia ini adalah penyalahgunaan kuasa. So di sini saya juga bersyukur ramai yang bersama kami yang ditahan sebenarnya adalah sejumlah 20 orang. Yang saya bersyukur bukan sebab mereka ditahan. Yang saya bersyukur sebab mereka mempunyai kegigihan dan kekuatan diri dan mental untuk menghadapi satu proses penahanan seperti yang berlaku. Pergerakan ini masih belum mempunyai ketua. Jadi banyak yang telah fitnah dan tuhmahkan di luar seolah-olah gerakan ini satu-satunya adalah Zamri Binod. Zamri Binod telah dilantik sebagai penyelaras himpunan yang sepatutnya berlangsung pada hari ini. Dan kemudian daripada itu kita akan melantik struktur yang betul. So ini pun perlu dibetulkan kepada orang-orang yang tak faham bahasa Melayu di luar dan membuat pelbagai laporan polis yang palsu yang mereka tak tahu. Tapi tak apa, kami dah biasa. 35 tahun saya jadi peguam. Dah biasa. Well, siasatan terhadap kami sebenarnya bagi tujuan rekod belum ditetapkan seksyennya lagi. Siasatan terhadap saudara Zamri dan Tamim difahamkan permohonan riman mereka esok adalah berkaitan Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 505B Kanun Keseksaan.